benda realiti ni kalau kita kata binatang ni, kalau apa pun bentuk binatang, better kita reverse bos perang tadi. Saya pernah kena susuk dia lebih kepada haiwan. Tapi dia mengejar. Arah mana tak apa. Dia datang mengejut. Ya. Kadang-kadang kat pokok, kadang-kadang kat bawah. Yang benda tu kejar dalam keadaan ganas, kau nak tadak ke tengkuk kita. Betul? Tempat tu dia takkan ada bau apa-apa and keadaan akan sunyi. Kalau dari siluman, satu jadian binatang yang boleh dikatakan seperti mawas itu agak ganas lah. Assalamualaikum kepada semua yang menonton YT channel kita, Boss Team Empire. Welcome to PRG Pod Ruang Gelap. Welcome back guys. Yes, hari ini dengan jayanya Abang Iwan. Yes. Yes. Hey. Tahniah Abang Iwan sebab dah berjaya ke. Okey, alhamdulillah. Kita dapat teruskan podcast untuk episod ke 13. 13 episod ke? Diam tak diam 13 episod Diam tak diam, Apa 13. benda kita borak ni? Macam-macam kejadian. Ha? Tapi tahu-tahu mic pinjam mic boleh? Macam-macam kejadian, sedar tak sedar kita dah dekat episod 13. 13 13. Alhamdulillah dah 13 Macam episod macam 10k pun tak dapat lagi. Betul. Apa benda siap 13k. Bila kita nak achieve 13. 10k at least lah. Bila kita nak achieve at least lah 10k. Baru 8,500 kan? Guys, dari 1.5k guys. So, kepada semua viewers di TikTok, tolong guys, kita perlukan 1.5k. At least kita bagilah 10k. Malam ni kita completekan. Betul? Gang, Betul. kita nak pergi ke 30k tu ambil masa. Tapi kita dah achieve 10k tu dah satu pencapaian yang bagus juga kan. Even kita dah running Betul. 13 episod. 14 episod lah. 14 lah kan? Episod 14 kan? Episod 14. 14 Kau lah kan? lah. Okey, selamat datang. Okay. Maknanya kau tak tengok episod yang semalam. Bukan tak tengok. Kau tak tengok betul. 14. 14 saya tahu. Maknanya kau tak tengok yang terbaru betul? Usuhan Abang Iwan first time second time opening. Okey. Saja test dia. Oh, okey. Maknanya kena buat lagi sekali ke? Sekali lagi. Ha? Sekali Tapi lagi. episod tu lepas kat Mael. Saya hanya opening je. Maknanya kau salah. Okey, Mak salah, geng. Okey. Apa benda? Hari ni kita nak sebelum tu, Assalamualaikum buat penonton-penonton kita terutamanya di YT channel kita Boss Team Empire dan terutama sekali penonton-penonton kita yang sentiasa support kita di TikTok Malaysia. Terima kasih penonton-penonton Boss Team Empire, Next X Paranormal. Yes. Next Paranormal dan juga Fox Family. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa membantu dan juga jangan lupa Kill Family. Yeah. Juga mungkin Boy tak sempat datang hari ni. Dia tak sempat untuk podcast kita tapi untuk explore saya rasa dia on the way lagi. So the distance yang Okey. So, malam ni siapa penonton-penonton saya yang pernah tengok satu saya rasa dah 8 tahun saya kat sini dan 8 tahun itulah yang saya tak pernah tahu dan tak pernah dapat rungkai pun benda ni. Ada satu benda saya yakin itu adalah bukan jin. Saya tak tahu lah jin ke tidak. Okey. Tapi sendiri tahu kat dalam ni ada perkampungan haram. Minta maaf, perkampungan yang tak dibenarkan. okey. Dan kita tahu mereka ni kalau datang ke negara orang memang datang ni tak kosong. Maksudnya ada membawa Ada ilmunya something sendiri. lah. Amalan-amalan dia lah. Dan saya ada beberapa viewer saya yang lama dia menyatakan bahawasanya itu kalau diorang nak balik, dia tak boleh bawa balik benda tu. Jadi dia kena tinggal kat sini. Oh. Benda tu orang panggil apa? Hellcat. Viewers kita gelarkan dia Hellcat. So malam ni saya nak bawa korang naik ke tempat atas tu. Dah lama tak naik sebab apa? Sebab penat. Betul. Dah lama tak nampak, dah lama tak tengok dia. Dan kalau perasan, kenapa saya cakap tu belaan? Sebab dia hanya jaga kawasan dia saja. Dia tak pernah turun sampai ke bawah ni, tak pernah. Maksud Hellcat tu adakah sejenis jembalang tanah atau hantu atau hantu raya macam tu? Dia serba hitam, Okey. dia berekor, Oh, berekor. dia mengejar. So bukan genderuwo lah abang kata orang seberang ni. Saya nampak dia sosok dia lebih kepada haiwan. Tapi dia mengejar. Dia macam menjaga kawasan tu. Faham tak? So maknanya dia orang datang bawa ke sini tapi dia orang tinggalkan di sini tak boleh bawa balik. Mengikut kata orang lah. Okey. Saya sampai sekarang tak dapat rungkai benda tu. Sebab apa? Asal nak rungkai kena kejar. Yalah. Dia orang macam cakap mana tunggulah, nak cerita kenapa berlari? Benda tu kejar dalam keadaan ganas, kau nak tadah ke tengkuk kita? Betul. Kalau binatang ni saya rasa better kita
larilah dulu, selamatkan diri sebab benda ni kita tak tahu kemungkinan apa akan jadi. Kalau Yes. benda-benda lain berkenaan dengan jin, saya rasa dia bukan mudah nak memudaratkan tubuh manusia, melainkan dia mengganggu Dia- direct kepada emosi. Dia ada macam, ada one time nampak dia macam mawas pun ada. Oh, One time nampak macam mawas sebab saya pernah nampak dia berdiri. Dia berdiri, Oh. berdiri macam mawas, kemudian baru dia tunduk. Daripada dia berdiri, dia terus tunduk, kejar. So maksudnya dia bukanlah hantu, bukan. Okey. Sebab tu saya gelarkan dia adalah jelmaan. Jelmaan betul. Saya gelarkan, mudah nak bagi faham. Atau lebih kurang kalau orang sana panggil siluman lah. Jenis Yes, siluman. Minuman. Siluman. Siluman. Bukan simulan. Yes. So malam ni setelah sekian lama kita tak naik ke tempat tu sebabkan satu dia agak tinggi, agak pacak trek dia untuk sampai, memang susah. Dan korang percayalah cakap saya, selain daripada saya dan beberapa orang yang biasa korang kerap nampak, tak banyak tim explore naik sampai atas tu. Sebab sangat-sangat jauh dan juga tinggi. Mengambil masa jugalah untuk daripada kawasan ni. Sebab tu kita buat base kat dalam ni supaya kita dah potong dah suku jalan. Dah suku jalan. Supaya benda tu tak memenatkan. Yes, supaya Ya. tak memenatkan kita. Jadi kita buat base kat dalam hutan terus untuk memudahkan untuk kita naik sampai ke atas. Rasanya Mael pernah. Saya pernah ikut. Main benar kan sekali kan? Pernah. Saya pernah ikut Boswan ke atas. Trek dia agak mendaki dan halfway sebelum kita sampai ke jalan mendatar ke atas tu, kita dah start dengar bunyi-bunyi dia. Betul. Yes, dia macam ada satu perkampungan. Tak, sebelum tu dia akan datang bau dulu. Dia akan nak tahu dia ada kat situ ataupun tidak, dia akan ada satu Yes, hutan tu akan sunyi betul. dan akan ada sampai bau, satu Betul. bau hapak. Dia macam benda-benda lama. Betul. Dia macam bau lama. Dia macam bau baju kau basah. Baju kau Yes. basah berhari-hari, lepas tu kau sepukkan dia dan bau hapak. Dia tu. bau yang nak kata busuk tak tahu lah macam mana. Binatang lah maksudnya. Lebih kepada binatang. Pernah sekali saya ikut. And baru saya ingat benda tu dia mengejar. Benda tu mengejar. Dia kalau korang nak tanya macam mana rupa dia, kita tak sempat nak tengok rupa dia. Macam mana bentuk dia, tak Main sempat. better lagi lah. Main better lagi. Saya Afsal, kenapa? Tak. Kenapa? Tak, maksud aku kau lagi better lah abang aku. Betul, betul. Ha. Betul. Cameraman dia minta senyap jangan gelap belakang kamera So benda tu dia mengejar lagi teruk daripada saya. Yes. Kiranya benda tu okey lagi. Kalau Mael kejar, kita senang dengar bunyi hentakan kaki. Ya, masalah dia hentakan kaki dia tak dengar. Betul. Package saya dapat package hitam dengan gemuk. Package saya dapat. Minta tolong lighting man yang gelap. Ya, Aim gelap kan. Betul. So kalau bosan kata malam ni nak bawa ke sana balik, satu pernafasan lah. Pernafasan, kita punya energi, stamina Betul. nak kena jaga. Kalau kita tahu benda tu datang daripada arah mana, tak apa. Dia datang mengejut. Ya. Kadang-kadang kat pokok, kadang-kadang kat bawah. Yang panggilan haircut tu bukan saya yang panggil, viewers yang gelarkan. Viewers yang gelarkan. Pasal tu watak dalam ML watak dalam ML. So, Viewer- saya pun tak tahu benda tu pasal saya tak main ML. So Betul. saya panggil benda, saya gelarkan dia adalah jelmaan ataupun siluman. Betul. Okay, sebab sampai sekarang yang saya pernah jumpa paling banyak 5. Paling banyak 5. 5 ekor. 5 ekor, paling banyak. Dia macam tengah mengais sesuatu dekat tanah, mencari sesuatu. Ini keluar seekor lagi, total semua 5. Dia berkumpulan lah. Tapi Maksudnya bukanlah satu Ada ke- kesan dia. Kesan tu ada. Betul kan? Kesan tu ada. Kesan tu ada. Viewer semua nampak. Viewer dekat live TikTok. Kesan tu ada. Tapi bila kita pergi ke tempat tu, dia takkan ada bau apa-apa and keadaan akan sunyi. Dia akan sunyi je. Dia punya bunyi tu adakah bunyi mengaum ke, dengusan ke apa ke? Apa Dia tu? punya bunyi yang kita dapat detect dia datang tu. Dia pelik bang. Dia punya bunyi tu pelik. Nak kata binatang tak, nak kata orang tak. Dia bunyi dia tu pelik. Dia memang dia ada dia punya kriteria tersendiri. Ada orang tak kata. penonton-penonton dekat YT yang pernah tengok live saya nampak benda tu? Kalau korang penonton-penonton yang pernah tengok dalam live saya dengan jelas, tolong tinggalkan dekat ruangan komen tahun bila korang tengok, waktu, bentuk dia macam mana. Tolong korang kongsikan satu entiti, saya panggil dia jelmaan, bentuk dia macam mawas. Saya pernah nampak dia dalam keadaan berdiri, tinggi, kemudian dia akan tunduk dan dia kejar kita.
So benda tu sepanjang 8 tahun tu lah saya tak jumpa asal usul dia kenapa dia ditinggalkan, kenapa dia ada kat situ. Tapi dia hanya ada kat beberapa kawasan saja. Faham? Kena naik kat laluan 3. Jarang kita jumpa kat bawah ni. Kita biasa main kat bawah tak pernah nampak. Betul. Kita kena naik kat laluan 3 paling tinggi puncak dia baru kita nampak kat situ. Dan aku rasa kenapa dia tinggalkan kat situ sebab tempat tu sukar untuk dicapai orang. Jarang orang naik sampai atas tu. Maksudnya penempatan dia, tuan dia tu memang berada di situ lah. Mungkin dia sengaja lepaskan tempat tinggi supaya dia tak turun ke bawah. Tapi keadaan tempat tu bersih. Yes. Bersih, tempat tu bersih. Yes, macam beruang pun ada juga. Cuma problem dia adalah bila masa kita nak tengah tengok dia, kita akan nampak seekor, 2 ekor. Tiba-tiba sampai daripada belakang lagi 2-3 ekor datang mengejut. Oh. Ada viewers, bang kenapa tak stay bang? Kenapa? Gang, kita ambil langkah keselamatan dulu. Nyawa dulu bang, nyawa dulu. Kita tak tahu yang datang tu, kalau datang tu bertaring, kan kita tak tahu. Kita ambil langkah selamatkan nyawa dulu. At least kita orang dah tunjuk dekat korang. Korang dah nampak figure dia, dah nampak bentuk dia semua. Korang sendiri tahu kenapa kita perlu lari. Kalau hantu tak ada masalah kan, kita boleh kejar. Ini benda jenis mengejar macam haiwan, kita wajib undur. Betul. Kena undur. Boleh bersifat binatang ni kita reverse lah. Jangan menghadap lah. Sebab kita bukan berhadapan dengan benda-benda mistik ataupun benda-benda kategori jin. Ini benda realitinya kalau kita kata binatang ni, kalau apa pun bentuk binatang, better kita reverse untuk keselamatan diri. Saya pernah kena satu kejadian. Saya diserang. Kamera saya jatuh. Saya lari. Dia orang penonton, siapa yang ingat lagi boleh dengar bunyi dengusan dia. Dekat camp. Tu bergerak. Camp saya jatuh kat tanah. Jam tu tak? Dengar bunyi mengais, dengar bunyi dengusan. Siapa yang ada dalam live tu mesti ingat. Kamera saya jatuh. Saya dilanggar. Dirempuk. Seram pula aku. Tengah bawa-bawa, tengah sembang-sembang dengan viewers, tiba-tiba keluar daripada semak. Keluar mengejut. Rempuh aku, kamera aku jatuh. Aku sempat berguling lari dalam keadaan gelap. Bahaya. Aku pegang pokok je kiri kanan. Pegang pokok je. Untuk tahu supaya itu bukan gaung. Selamat dia tak buat apa-apa. Dan aku dengar viewers hantar record tu dulu. Dengar dengusan tu dengusan haiwan. Bukan orang. Dengar bunyi cakar. Hei. Boleh dengar. Aduh, bahaya. Ini bukan ni. Penonton, kita ada saksi. Itu yang bezanya podcast kita. Apa yang kita cakap ni, kita ada saksi. Kita bukan cakap cerita-cerita lampau, cerita orang tidak. Kita ceritakan kita punya pengalaman sendiri dan bersaksi viewers. Ribuan orang tengok. Okay? Macam ni Oh, tak tahulah video tu lagi ke tak. Bila dengar cerita tu kan, sebab kita tak pernah lagi menghadap situasi tu. So kita nak imaginekan binatang tu apa. So kalau saya cakap kategori benda-benda kategori jin belaan macam siluman ni, dia berbeza guys. Kalau jin ni hantu raya, genderowo tu adalah satu belaan daripada tuan dia yang mengamalkan satu perkara yang mistik lah. Tapi kalau dari sudut siluman, satu jadian binatang yang boleh dikatakan seperti mawas, itu agak ganas lah. So apa kebutuhan dia, apa keperluan dia saya tak pasti. Untuk pembela dia ni, mungkin sekadar nak menjaga tanah, saya rasa tak perlu kot sampai ganas macam itu. Ada satu lagi pengalaman. Kawan kita Idan. Idan dapat tengok depan-depan. Dan dia siap boleh lukis. Idan dapat tengok depan-depan. Betul-betul rapat. Dan, Kejar? Dia tak kejar. Idan dapat. Idan dapat tengok dia rapat, paling rapat. Idan satu-satunya host yang dapat paling rapat. Dan dia besoknya orang minta dia lukis. Dia lukis benda tu. Idan dapat. Nanti free-free kalau orang masuk tanya Idan. Bentuk haircut tu macam mana. Nanti dia gambarkan. Sebab dia dapat tengok betul-betul. Untung Lampu dia tengah terang. Lampu dia tengah terang macam tu. Sebab first time saya pergi tu pun, diorang tak beritahu. Diorang tak beritahu keadaan tu. Dia dekat satu selekor tu. Saya jalan. Dekat selekor tu saya dah dengar lah bunyi mendengus. Tapi tak tahu belah mana. Bila dia datang tu, untuk sebesar badan macam tu, tak mungkin dia boleh datang selaju tu. Yes. Kalau jarak saya jarak agak jauh tau. Macam saya sampai camp lah. Sampai camp. Tapi camp tu selekor. Bayangkan saya dekat sini, dia boleh keluar dekat selekor tu, keluar sikit. Bila saya dah pusing lari dia dekat belakang. Tapi kalau cerita pasal binatang mawas ni dia punya kelajuan lebih daripada manusia tau. Tapi Kemampuan kita tak dia. tahu dia mawas ke apa. Itu Ayolah, masalah maksudnya dia. kalau daripada kita gambarkan dia punya susuk tubuh tu besar,
Betul. Dengan berbulu, dengan gelap. Tapi mawas tak berekor. Yang ini berekor. Itu yang saya duk imagine. Datang apa yang berekor? Kalau nak kata monyet, yes berekor. Tapi mawas ni satu jenis spesies macam King Kong lah. Betul. Diminta Abang Iwan lah kurang tekan bab mawas tu. Kenapa? Mael ada kena-mengena dengan tu ke? So, Belaan tu ke? malam ni Takut. untuk sesi yang kedua kita akan bawa korang naik ke tempat tu, tapi dengan syarat korang kena laju sikit. Sebab kita perlu naik awal, sebab kalau kita naik lambat, kita nak sampai tempat tu lambat. Dia ambil masa. Right. Tinggi kan? Dia tinggi. Sangat tinggi. Okay, so malam ni dah lama kot aku tak naik atas tu, lama sangat. Lama. Laluan dia memang kena hati-hati sikit sebab laluan dia kecil. Laluan dia kecil, ada sampai satu kawasan tempat lapang. Tempat lapang dan dia ada beberapa selekor-selekor favourite dia. Ada selekor-selekor favourite dia dan aku tak boleh nak predict benda tu. Dulu aku boleh predict. Ada satu laluan tu favourite dia. Tapi bila aku tunggu kat situ, dia tak muncul kat situ. Dia muncul belakang lagi. Itu yang benda-benda yang tak boleh predict tu yang takut tu. Korang akan dengar bunyi yang aku bagi korang hint bunyi dia. Korang akan dengar bunyi tapak kaki berjalan kat daun kering. Okey. Okey. Tapi kau takkan nampak kat mana daun kering tu bergerak, pokok mana pun takkan bergerak. Tiba-tiba, wah, keluar terus. Itu yang bahaya. Faham? So banyak-banyakkan berdoa lah. Agar tidak ada benda-benda Saya perkara, okey bang. perkara yang mudarat lah. Saya lepas hari ni abang, saya risau abang. Abang Iwan pula tak boleh nak berlari. Sebab Abang Iwan dalam satu keadaan yang dia tak boleh berlari dan dia kesihatan lah. So nak kena jaga dia juga. Paling teruk pun kita boleh offer kat mana-mana pokok supaya dia panjat. Tak, abang buat Itu sini. je cara dia. Daripada panjat biar aku lari. Rela lari. Tak apalah. Pegang lutut pun tak apalah lagi. Janji boleh lari. Sebab Kalau lagi nak panjat pokok tu lagi tak lalu. Dia kawasan bukit tau. Lepas tu dia lorong kecil. Nah itu yang takut tu. Tapi kalau aku kena attack tu nanti kau datanglah tolong. Abang Kalau guna tak je dapat bang. lagi. Macam bos Wan Abang kata. macam ni bang. Kau guna je apa. Abang nampak? Abang buat pingsan. Buat pingsan terus bang. Apa lagi nak buat? Tak Betul? boleh lagi? Huh? Panjat pokok pun tak boleh. Tak apalah. Tak apa abang ajuk dia. Wah. Kita bergantung pada doa. Bagi InsyaAllah. Allah Sulaiman lah. InsyaAllah. Itu je lah yang ada pun. Itu je lah InsyaAllah. bekalan yang ada. Betul. Minta dia tak attack saya lah. Minta dia Amin. ikut Mael lah. Okey, sedikit Dia minta kan. sedikit recap untuk semalam. Bang, Okey. batu tu semalam ada apa tindak balas? Okey, sedikit recap berkenaan barang yang kita bertemui semalam. Ada sepasang batu yang agak cantik sebenarnya dari sudut cahaya yang tidak perlukan apa-apa cahaya untuk melihat cahaya dia. Di dalam suasana gelap, kita boleh melihat batu tu bersinar. Betul. Seperti batu tu ada lampu di dalam dia. Tapi yang uniknya batu ni, dia berpasangan. Pada kali pertama, batu tu ditemui pada first sesi, Boy dan juga Wanted. Waktu tu kami berdua di belakang. Jadi kami Betul. tak tahu macam mana batu tu datang. So, mereka mengatakan batu tu jatuh daripada atas. Tak tahu daripada atas pokok ke, daripada mana, atas bukit. Tiba-tiba berada di depan mereka dan melihat satu cahaya. So mereka cuba pegang batu tu tapi tak berjaya sebab batu tu panas. So, saya ikhtiarkan, saya usahakan dengan izin Allah untuk tawarkan dulu batu tu supaya kita boleh ambil, bawa ke base untuk Bos Wan tengok sendirilah. Sebab saya lihat bila saya zoom pada batu tu, saya suluh dengan satu lampu UV, batu tu seolah-olah macam bergerak dalam dia. Seolah-olah macam ada isi di dalam dia yang bergerak kan. So kita tak expect dia ada pasangan sebenarnya. Sebab niat semalam kita datang, kita nak cuba buat penarikan sebab kita tahu tanah tu adalah tanah keramat yang mana pernah berlaku kisah-kisah yang sangat tragis dan berlaku banyak kisah dulu-dululah sebelum zaman kita sekarang ni KL dah wujud, dulu sebelum KL ada lagi. So digelarkan tempat itu sejarah perang Kelang dulu. So banyak benda-benda yang tertanam ataupun harta-harta yang kita tak tahu. Kebanyakan orang yang hebat-hebat ni yang pandai penarikan mungkin dia orang pernah buat kat situ tapi kita tidaklah kata menjurus ke arah penarikan. Tapi kita cuma ikhtiarkan kalau ada rezeki kita dapatlah something kita nak tengok. Tapi bukan niat kita nak bawa balik apa-apa pun. Just nak tengok saja. Andai kebenaran barang itu masih ada di kawasan itu. So kita jumpa barang yang pertama. Apabila kita masuk untuk session yang kedua. Sesuatu benda yang pelik berlaku. Seperti saya pun tak dapat bezakan sama ada itu adalah serangan-serangan daripada kadam ke atas batu tu. Ataupun sihir yang sedang berlangsung ke atas kami. Benda tu jadi secara mengejut. Benda tu jadi secara mengejut. Sebab dia
daripada awal kita masuk untuk first session, dia memang ada gangguan tu. Dia memang ada gangguan. Seperti ada yang menuju ke arah kita. Tapi kita jadi kita berpecah betul. Ada satu part tu kita orang berpecah. Saya dengan Abang Iwan dan Boy dengan Wanted time tu. Dia benda ni dia separuh jalan tu sebelum dorang nampak batu tu. Saya dengan Abang Iwan ni dikacau. Betul, kami diganggu. Diganggu. Kiranya kita orang tak lepas abang kan. Kita tak lepas nak pergi. Memang nak digapkan kami. Betul. Jarakkan. Bayangkan diorang laluan satu track depan, diorang kat depan, suara yang kita orang dengar belah kiri. Tapi bila kita orang cakap Wanted dengan Boy jawab time tu, kita orang jalan terus dia kata. Tapi waktu kita dengar suara Boy dengan Wanted time tu, Bukan di laluan tapi di luar track. bukit. Sebab tu saya ada walkie time tu, saya tanya, korang dalam track ataupun luar track? Diorang kata, Bos Wan jawab, dalam track. Tapi kita dengar, and then time tu lah yang kita nampak spark. Belakang Abang Iwan ada satu spark. Which is dia startkan kita orang kat sana, and Abang Iwan terus bersuara, dia kata, tak apa, jalan terus je, jangan stop, kita abaikan. Jalan sampai kat depan tu, time tu lah baru kita orang jumpa Boy dengan Wanted, tengah tengok benda tu. Tapi korang kena ingat satu benda. Sebelum berlakunya benda gangguan-gangguan tu, dekat base kita, itu selepas. Okay? Api yang lalu dekat kita. Betul. Kau kena. Waktu Betul, kita tengah Saya kena depan kamera. Itu viewers jelas nampak. saya rasa Mael pun terus kena attack direct Saya kena kat badan satu, lepas tu kat tangan, tapak tangan. Saya boleh bagi tahu kat korang kalau benda tu api tu saya tak mau cakap lah antara orang ke apa, tak mau. Cuma keadaan api tu agak pelik sikit. Dia menuju ke arah kita. Dia seolah-olah dia berpusing di keliling kami. Kan? Seolah menuju 1, 2, 3, 4 tu menjurus. Tapi Alhamdulillah lah. Allah lindung kan. Tak ada kecederaan atau mudarat yang teruk lah. Waktu saya pun terkejut juga tiba-tiba sampai depan muka kan. Saya terkejut. Tapi lepas saya balik semalam. kena api tu, badan jadi rasa berat. Lemah. Lemah. Sebab Bos Wan kena pada waktu sesi kedua. Yang best thing is, Bos Wan first pegang barang tu belah kanan. Betul. Dia attack belah kanan, tangan. Betul. Lepas tu Bos Wan pegang tangan kiri. Kena Dia tangan attack kiri. Tangan kiri. Dia bagi Bos Wan lemah time tu. Bos Wan terus lemah. Dia jadi macam saya malah nak explore. Dia penat. Tu penat tu. Habis tu. Energi tu kita semalam memang terasa lah. Energi tu memang berkurangan lah. Selepas kita pegang benda tu. Sebenarnya saya dan Bos Wan pegang, batu tu sejuk. Dah sejuk. Tapi betul. untuk Mael dan juga Boy, batu tu panas. Saya rasa suam. So kami pun tak tahu apa sebenarnya keperluan batu tu ataupun atau kelebihan batu tu lah. Kita tak meletakkan satu-satu kelebihan kepada barang lah. Tapi andai kata rezeki kami just nak tengok. Tapi saya tak ambil lah untuk pengakhiran tu, untuk penutup tu, kita bagi balik batu tu. Siapa yang nak settlekan lah. Sebab saya rasa tak ada keperluan untuk saya, Bos Wan pun tak nak. Untuk mereka dua orang ni pasti rasa tak nak sebab benda tu tak ada keperluan kot. Betul. Sebab kita nak tahu tu, itu niat kita. Masuk semalam explore supaya kita ada rezeki untuk tengok benda-benda tu, and then memang betul-betul Tuhan berikan, Allah berikan kita peluang semua dapat tengok benda tu, and then cukup kot sekadar tu untuk nak bawa balik, untuk nak simpan ni rasanya cukup dengan pengajaran yang kita kena sebelum ni. Benda yang kita hadap. Sebab tu kita tak nak paksa. Yeah. Setiap apa yang kita rasa ada barang yang mungkin nak muncul, biarlah dia muncul dengan izin. Bila kita rangkul nanti, saya rasa cukuplah apa yang berlaku di Gopeng yang melibatkan Mael dengan Boy menjadi satu benda yang agak serius. Selama 2 minggu kita agak dibelenggu dengan perkara tu. Penat guys. Sehingga hari ni pun kita masih tak cukup rest lagi sebenarnya. Tapi dalam penat tak penat, serik tak serik pun nak pergi balik Gopeng tu Sebab menarik, tempat dia ada satu sejarah. Yes, kita akan datang kembali ke Gopeng geng. Kita akan patah balik. Hari Jumaat tak salah saya nanti. InsyaAllah. Yes, gang. Yes. Kita akan orang-orang Gopeng, stay tune, kita akan datang balik atau kita akan kembali di sana sebab saya tahu Gopeng ni satu tempat yang banyak tempat-tempat bersejarah juga. Betul. Dan kisah-kisah mistik tu boleh dikatakan banyak lokasi-lokasi yang menarik berada di sekitar Gopeng lah. Dan untuk penduduk Gopeng, korang sangat-sangat awesome tu. Korang menyambut kami seperti seorang seperti menyambut keluarga. So kita teringin kembali balik untuk ke Gopeng tu kerana apa? Kerana
sambutan daripada penghuni penduduk-penduduk sana sangatlah orang kata mesra, dan kedua daripada sudut penceritaan sejarah mereka, mereka-mereka yang duduk di sana boleh menceritakan apa kejadian-kejadian yang mungkin kita tak tahu, dan tempat lokasi-lokasi yang kita pergi ni pun sampai mereka mengatakan kami ni gila. Sebab masuk tempat yang memang orang tak masuk. Betul. Dan satu lagi of course lah, makan lah. Makanan kat sana. Oh, makanan kat sana tempoyak is the best. Woi, gopeng paling best apa benda tu? Kopok leko. Kau boleh Bukan. Apa? Gopok ekor Terengganu. Ya ke? Gopeng Okey. laksa. bukan. Tempoyak. 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 Ikan rebus tu yang mahal tu. Nasi goreng ikan rebus. Rebus kan. Petai Petai. dalam tu. Yes. Ikan bilis. Oi. Mi rebus, mi kari. Alah dah jadi makan Dah pula mengeces dah ni. Dah makan, dah lapar dah aku dah ni. Dah lapar dah. Ni. Betul apa? Mi kacip. Mi kacip. Ni kicap. Mi, aku tak nak sebut kicap, nanti kau terasa. Jadi aku sebut kacip. Tapi lah. Aku sebutlah kacip. Saya bukong belanja. Aduh, dia pula betul kan? Betul. Betul. Untuk makanan, thank you. Saya first time saya pergi ke Gopeng hari tu dengan dorang. Alhamdulillah saya dilayan dengan baik sekali dengan viewer-viewer daripada live TikTok. Dorang bagi semangat untuk kita semua. Dan lokasi-lokasi yang saya pergi pun alhamdulillah boleh dikatakan the best experience yang saya Dia pergi tempat sana. dia kata macam kat dekat Gopeng ni, tempat dia bukanlah tempat yang macam Yang confirm wow. gila Yes, tak. yes. Tapi disebabkan tempat dia tak wow tu, orang tak berkunjung. Betul. Tapi sebenarnya kisah dia, cerita Kisah dia, yang vibe wow dia, sebenarnya. Betul. vibe dia tu dia menarik orang untuk menonton. Saya tak tahu kenapa. Sebab tu kalau aku rasa macam aku drop ke kan, aku pergi Gopeng. Faham. Tak tahu. Aku patah balik kat Gopeng, mesti view aku akan naik balik. View akan naik, Dia ada ada penonton satu baru. vibe dia kot. Dia macam ada satu tarikan dekat Gopeng tu. Mungkin pasal aku panggil Perak ni negeri mistik. Aku panggil Perak negeri mistik sebab banyak benda-benda mistik yang berlaku dekat Perak ni. Terutamanya daripada Tapah sampai ke Greek, orang kenal tempat tu tempat santau. Betul. Dulu sekarang dah okey dah, alhamdulillah. Banyak. Kalau ikut sejarah dulu kalau orang cerita Gopeng je orang dah tahu dah. Ibu Santau tu itulah tempat dia. Tapi bukan nak mengatakan tempat tu tak bagus, tapi inilah hakikat dia. Tapi orang-orang sekarang ni tak mungkin dah ramai yang tak teruskan apa yang diamalkan. Betul. Cuma sejarah tu yang kita cuba rungkai, apa pengamalan misteri yang demo ni amalkan lah. Tu aku cakap Perak je. Betul. Demo Tapak tu banyak sejarah ilmu hitam Usman. Mungkin boleh jadi. Dan itulah serba sedikit perkongsian. Hari ni kita punya serba sedikit tak ada sebab serba sedikit kita keluar pergi beli air. Tak sampai-sampai. Mungkin dia pergi bancuh air kedai mamak aku barangkali. Mungkin dia buat part time sekejap. Dia buat part time. Dia pun 2-3 hari ni nampak kerap dia pergi kedai mamak tu. Sebab dia tekan. Sejarah gelap. Sejarah selam. Silam. Silam. Okey. Silam. Okey. Sejarah aku betul-betul tak berniat, memaksudkan. kan? Aku tak berniat. Betul. Yang penting lawan itu kan. Betul. Okey. So, terima kasih kepada penonton-penonton di Boasting Empire terutamanya untuk channel kita Pod Ruang Gelap PRG. Thank you so much. Teruskan bagi bercakap ataupun berinteraksi di ruangan komen. Betul guys. Gunakan ruang komen sebaik mungkin guys. Tinggalkan jejak, tinggalkan pengalaman-pengalaman kisah-kisah yang korang boleh kongsikan. Betul. Untuk orang attract sebagai orang kata Yes, serba sedikit sampai. panjang umur. Ramai yang menantikan serba sedikit tu. Panjang. Ramai. Kantoi ada cili kat bibir. Okey. Terima kasih. Banyak-banyak. Saya tamatkan ruang explore ataupun ruang bicara kita untuk malam ni berkenaan tentang semalam dan hari ni dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semua penonton-penonton di Pod Ruang Gelap. Thank you so much. Kita menuju ke 10k subscriber. Let's go. Ini dia. Kita do it. Pod Ruang Gelap. Assalamualaikum. Thank you very much.